Okay, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kebetulan kami akan membentangkan model Azure. Bagi subjek yang kami pilih adalah subjek pendidikan kesihatan tahun 5 dan subtopik yang kami pilih adalah penyakit berjangkit. Masa yang kami gunakan adalah 10 hingga 10.30 pagi. Jadi kita go through untuk analyze learner. Apa itu analyze learner? Analyze learner ialah maksud guru perlu menganalisis latar belakang pelajar dari segi umur, tahap pengetahuan, gaya pembelajaran, kemahiran dan keperluan khas mereka. Tujuan ni adalah untuk memastikan bahan dan kaedah pengajaran sesuai dengan profil pelajar. Jadi kita lihat pada bilangan murid, kita ada 25 orang murid, iaitu 13 orang murid lelaki dan 12 orang murid perempuan. Bagi murid berkeperluan khas, kami mempunyai 2 orang murid berkeperluan khas, iaitu masalah pembelajaran. Seterusnya adalah gaya pembelajaran. Kami menggunakan gaya pembelajaran auditorial, gaya visual dan gaya kinestetik. Untuk pengetahuan sedia ada, untuk gaya pengetahuan sedia, murid mempunyai pengetahuan asas tentang penyakit berjangkit iaitu demam, rubella, carcar air dan juga beguk. Seterusnya kita pergi pada state objektif. Maksud ialah menetapkan objektif pembelajaran yang jelas, spesifik dan boleh diukur selaras dengan standard atau hasil pembelajaran. Kita pergi pada standard kandungan iaitu 6.1. Kemahiran mencegah dan mengurangkan faktor risiko penyakit dalam kehidupan harian termasuklah iaitu penyakit demam, beguk, cacar air dan rubella. Seterusnya kita pergi pada standard pembelajaran iaitu 6.1.1. Mengetahui simptom demam campak, rubella, carcar air dan beguk. Untuk objektif pembelajaran pula, murid dapat mengenal pasti dan mengurangkan tanda-tanda utama penyakit berjangkit. Terusnya, murid dapat menjelaskan kepentingan langkah pencegahan penyakit berjangkit. Bagi elemen merentas core kurikulum, yang pertama ada nilai murni, iaitu prihatin, memupuk amalan menjaga kebersihan diri, prihatin terhadap kesihatan orang lain, serta bekerjasama menjaga kebersihan untuk kelestarian alam sekitar, mengaitkan punca penyakit berjangkit daripada persekitaran yang tidak bersih. Terusnya adalah teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK. Murid menonton video tentang cara penularan penyakit berjangkit dan yang terakhir sekali ialah sains dan teknologi. Mengaitkan bagaimana bakteria ataupun virus merebak dan cara berjangkit. Seterusnya saya serahkan kepada Uzai. Okey, kita lihat kepada S yang seterusnya iaitu select method, media dan materials. Okey, yang pertama maksud. Maksudnya adalah menentukan strategi pengajaran atau medium seperti digital, visual atau audio. Tujuan ini juga adalah untuk menyokong penyampaian isi kandungan agar lebih menarik dan lebih mudah lah. Okey, kita lihat kepada kaedah strategi PDP. Okey, yang pertama kita ada kemahiran berfikir iaitu dengan menjana idea dan menganalisis. Dan yang kedua kita ada kemahiran insaniah iaitu pemikiran kritis, kemahiran kepimpinan, kemahiran komunikasi dan kemahiran kerja berpasukan. Seterusnya kita ada juga kecergasan pelbagai iaitu kinestetik, interpersonal, visual dan verbal linguistik. Dan yang terakhir adalah teknik pendekatan strategi, di mana strategi berpusatkan murid, kaedah perbincangan, main peranan, teknik simulasi, pendekatan kontekstual komunikatif. Okey, kita lihat kepada media dan bahan pengajaran. Okey, dalam media dan bahan pengajaran ni guru menggunakan bahan-bahan ini sebagai bahan bantu mengajar. Jadi yang pertama adalah guru akan menggunakan aplikasi Canva ini untuk membentangkan slide ataupun bahan pengajaran kepada murid supaya mereka lebih faham tentang apa itu penyakit berjangkit. Okey. Besarkan skrin. Okey, jadi dalam slide ini terdapat elemen-elemen visual serta audio bagi memudahkan murid untuk memahamilah
apa isi kandungan yang hendak disampaikan. So kita akan start dengan definisi dan seterusnya kita akan memberitahu kepada murid dengan lebih mendalam apa itu penyakit-penyakit berjangkit yang ada. So yang pertama kita ada penyakit campak, seterusnya penyakit rubella. Jadi setiap slide ni kita ada elemen visual dan audio. Okay, next. Kita lihat kepada slide yang kedua pun kita ada unsur visual dan audio. Jadi murid dapat menggunakan slide ini untuk menjadikan sebagai latihan pengukuhan kepada mereka supaya mereka dapat memahami lebih mendalam apa yang ingin dipelajari tentang penyakit-penyakit ini. Okay, next. Next. Seterusnya. Okay, baik. Kita lihat kepada yang seterusnya. Generally, Aiman. Okay. Seterusnya kita lihat kepada utilize media, material and methods, iaitu melaksanakan penggunaan kaedah dan bahan yang telah dipilih dengan cara yang paling berkesan. Okay, jadi kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah persediaan bahan di mana guru menyediakan bahan multimedia yang akan dipaparkan kepada murid. Murid berkaitan dengan penyakit demam campak, rubella, cacar air dan berguruk. Guru juga akan menyediakan slide pembentangan Canva yang tadi dengan mengandungi teks dan ilustrasi mengenai tanda-tanda serta langkah pencegahan penyakit berjangkit. Dan guru juga akan menyiapkan soalan kuis menggunakan aplikasi Wayground sebagai persediaan bahan kepada murid-murid. Jadi seterusnya adalah persediaan persediaan, iaitu bilik darjah perlulah mempunyai kemudahan dan capaian internet yang kuat dan lengkap supaya murid-murid ini dapat mudah untuk akses kepada aktiviti pembelajaran. Seterusnya bilik darjah juga harus kondisi untuk pelajar dan dapat memuatkan bilangan-bilangan pelajar seperti 30 pelajar yang kita pilih. Dan seterusnya adalah persediaan murid. Murid diajar cara menggunakan komputer dan internet. Murid juga diajar cara menggunakan aplikasi seperti Canva, Padlet dan YouTube. Okay, bagi penerangan awal, guru memaklumkan media yang akan digunakan seperti video, slide Canva dan Wayground. Guru juga akan mengaitkan media dengan manfaat kepada murid seperti membantu mengenal pasti tanda-tanda penyakit berjangkit dengan lebih jelas serta memahami cara pencegahan. Dan yang terakhir, guru memberitahu murid bahawa selepas guru menerangkan slide pembentangan, murid perlu menjawab kuis yang disediakan serta bermain permainan yang telah guru sediakan dalam kumpulan. Okey. Seterusnya kita lihat kepada pelaksanaan. Jadi bagi aplikasi YouTube, guru membuat video lakonan tentang tanda-tanda penyakit berjangkit. Jadi tujuannya adalah sebagai satu set induksi kepada murid lah. Dan seterusnya adalah Canva. Guru menggunakan Canva untuk memaparkan teks pembentangan tentang tanda-tanda dan langkah pencegahan penyakit-penyakit. Dan yang terakhir adalah Wayground. Guru membuat kuis menggunakan aplikasi Quizizz untuk mengetahui kefahaman murid. Okay, seterusnya saya serahkan kepada Aiman. Okey, terima kasih kepada saudara Uzai. Seterusnya saya akan menerangkan require learner participation. Apa itu require learner participation ni? Ialah menggalakkan pelajar terlibat secara aktif melalui perbincangan, aktiviti kumpulan, latihan, soal jawab atau simulasi. Tujuannya adalah untuk mengukuhkan kefahaman melalui pelibatan aktif dan pembelajaran berpusatkan pelajar, bukannya berpusatkan guru. Okey, seterusnya set induksi. Okey, set induksi ni menonton video lakonan daripada guru tentang tanda-tanda penyakit berjangkit. Okay, murid diminta memberi perhatian kepada video yang menerangkan tanda-tanda penyakit berjangkit.
Itu bagi murid yang cemerlang mampu menerangkan semula semua tanda-tanda penyakit berjangkit dengan tepat. Bagi murid yang sederhana dapat mengenal pasti tanda-tanda utama seperti demam, batuk, bintik merah atau bengkak pada kelenjar parotid. Bagi murid yang lemah pula, memberi tumpuan ketika menonton video dan memahami isi kandungan dengan bimbingan guru. Okey, seterusnya penerangan guru. Tu penerangan guru ni iaitu melihat slide pembentangan yang diterangkan oleh guru. Murid akan melihat slide yang diterangkan oleh guru tentang tanda-tanda dan langkah pencegahan penyakit berjangkit. Itu bagi murid yang cemerlang dapat menghuraikan tanda-tanda dan langkah pencegahan setiap penyakit dengan tepat serta memberi contoh situasi yang sebenar. Manakala murid yang sederhana dapat menyatakan langkah pencegahan asas seperti menjaga kebersihan diri, dan bagi murid yang lemah pula boleh menyebut sebahagian langkah pencegahan dengan bimbingan guru. Okey, seterusnya permainan. Permainan ni murid mengakses dan bermain permainan yang guru sediakan berkaitan penyakit campak, rubella, cacah air dan beguk sebagai latihan pengukuhan. Penyesuaian, murid cemerlang menjelaskan dengan contoh tanda-tanda serta cara mencegah jangkitan demam campak, rubella, cacah air dan beguk. Bagi murid yang sederhana dapat menerangkan simptom demam campak, rubella, cacah air dan beguk melalui contoh. Manakala murid yang lemah dapat menyatakan sekurang-kurangnya satu atau dua tanda-tanda penyakit berjangkit yang dipelajari. Okey, yang keempat, perbincangan. Okay, perbincangan. Itu berbincang dengan rakan sekelas melalui aplikasi Padlet. Iaitu murid berbincang mengenai punca penyakit yang mudah merebak, tanda-tanda penyakit berjangkit dan langkah pencegahan penyakit berjangkit. Okay, bagi murid yang cemerlang akan menghuraikan sebab penyakit yang mudah merebak, tindakan apabila rakan sakit serta kaitkan dengan penjagaan kesihatan. Okay. Yang kedua, murid sederhana menyatakan faktor asas penyebaran, langkah pencegahan yang mudah dan tindakan asas terhadap rakan yang sakit. Dan yang terakhir, murid yang lemah menyebut sekurang-kurangnya satu langkah pencegahan dan tindakan ringkas terhadap rakan sakit dengan bimbingan guru. Okey. Yang kelima iaitu latihan. Murid dapat menjawab kuis menggunakan aplikasi Wayground. Iaitu murid menjawab soalan kuis tentang penyakit demam campak, rubella, cacah air dan beguk. Ya, dan yang terakhir adalah penutup iaitu membuat rumusan dalam aplikasi Google Form. Iaitu murid merumuskan isi pembelajaran tentang tanda-tanda dan langkah pencegahan penyakit berjangkit. Okey, seterusnya saya akan menerangkan maksud evaluate dan revise, iaitu menilai keberkesanan pengajaran, pencapaian objektif, keberkesanan bahan dan tahap penguasaan belajar. Seterusnya membuat semakan dan penambahbaikan.
Okay, yang pertama tu pencapaian murid. Yang penilaian menggunakan rubrik yang diberikan iaitu ni. Pelajar mesti mencapai 80% untuk mencapai aras yang cemerlang. Itu di bahagian ni iaitu 4 ataupun 5 markah bagi setiap elemen. Okey, seterusnya penambahbaikan. Itu terdapat slide yang mempunyai kesalahan ejaan. Contohnya langkah iaitu tertinggal huruf C dan bantuan tertinggal huruf M. Okay, seterusnya prestasi penilaian guru. Okay, terdapat 5 soalan objektif dan 2 soalan subjektif yang perlu diisi. Dan yang terakhir iaitu kesimpulan bagi topik penyakit berjangkit ini. Okay, kesimpulannya, penggunaan bahan multimedia seperti video, gambar dan background telah menjadikan pengajaran topik demam campak, rubella, cacar air dan beguk lebih menarik dan mudah difahami oleh murid. Okay, melalui aktiviti yang dijalankan, murid dapat mengenal pasti simptom utama, memahami cara penyakit merebak serta langkah pencegahan dengan lebih jelas. Penilaian melalui kuis membolehkan guru menilai tahap penguasaan murid mengikut kategori cemerlang, sederhana ataupun lemah. Selain itu, aktiviti ini juga menanam nilai kepedulian terhadap kesihatan diri, kepentingan vaksinasi serta tanggungjawab mencegah penularan penyakit berjangkit dalam kalangan masyarakat. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.